bagi saya kematian tu bukan sesuatu yang kita patut nangis-nangis. Bukan sesuatu yang kita kena rasa sedih ke, kan? Sedih ke apa ke. Sedih mestilah ada, tapi bukannya sampai nak putus asa, nak hentak-hentak kepala kat dinding semua, kan? Cuma macam mana kita mati, itu yang berat. Kalau setakat kematian seorang mukmin, alhamdulillah, kan? Alhamdulillah, tu bagus tu. Dia bertemu dengan Tuhan dia, dengan pencipta dia, dia nak masuk syurga nanti, alhamdulillah. Tapi kematian seorang kafir, itu yang kena dikesali, yang kena diambil ibrah oleh kita sebenarnya. Kematian mereka yang paling sadis, orang kata. Tu yang kata, yang kadang saya nampak ada kawan ibu bapa meninggal, dia kata, kadang saya pujuk mereka, alhamdulillah sebenarnya sekurang-kurangnya ibu bapa kamu meninggal dalam keadaan beriman. Cuba fikir kalau ibu bapa saya meninggal sekarang. Kesemua sahabat Nabi ni pernah satu hari Nabi masuk dalam masjid, Nabi masuk ke semua sahabat bangkit berdiri. Nabi kata duduk. Bila Nabi kata duduk, lepas itu Nabi masuk dalam masjid, tak ada siapa dah bangkit. Kerana mereka paling faham apa mau Nabi, apa tak mau Nabi. Nabi kata, panggillah aku dengan nama Abdullah wa Rasuluh. Aku ni hamba Allah dan utusan Allah. Mereka bukan nak panggil Nabi dengan nama tu, tapi kerana Nabi kata, panggillah aku dengan dua nama tu. Ana Muhammad, aku ini, pak aku bagi nama Muhammad, cuk wan aku bagi nama Muhammad, tetapi fa innama ana abduhu wa rasuluh. Tapi aku ini hambanya dan utusannya dan rasulnya. Fama yus'alu an syai'in ba'daha, apabila dia cakap dua benda tu malaikat tanya, maka malaikat pun tak tanya apa-apa dah kat dia. Fayantaliqu bihi ila baitin kana lahu finnar. Kawan yang masuk dalam kubur ni, tiba-tiba malaikat heret dia di alam barzakh. Malaikat heret dia bawa pergi ke satu tempat, melihat daripada tempat alam barzakh tu, dia boleh tengok satu rumah. Yang rumah itu dia ada di dalam neraka. Di alam barzakh dia boleh tengok neraka. Malaikat kata, hang tengok dak rumah tu? Dia nampak. Kana lahu finnar. Rumah itu dia ada dalam neraka. Fayuqalu lahu, malaikat yang duk soal dia ni, yang heret dia ni tadi, malaikat kata dekat dia, hang dengar ni baik-baik. Haza kana laka. Rumah dalam neraka ni rumah hang. Hang kena masuk neraka. Walakin Allah asamaka fabaddalaka bihi baitan fil jannah fayarahu. Tetapi hari ini Allah Ta'ala telah selamatkan hang daripada rumah dalam neraka, dan Allah ganti dengan satu rumah daripada syurga. Fayarahu, dia pun tengok rumah dengan lenangan air mata. Fayaqul, dia kata, da'uni, da'uni, lepaskanlah aku, lepaskanlah aku, dia kata. Lepas pergi mana? Lepaskanlah dia balik ke dunia. Hatta azhaba fa ubashira ahli. Aku nak pergi cerita pada keluarga aku, berpeganglah dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Inilah balasan kamu. Malaikat kata, fayuqalu lahu uskun. Malaikat kata, tak, hang pergi duduk di rumah hang, biarlah depa. Ikhwatul iman, Nabi menceritakan ini akan jadi bila satu orang mati kalau dia beriman kepada Allah. Apa makna beriman pada Allah? Maksud dia mudah aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beriman betul lebih. Mengaku Allah Ta'ala itu ilah yang berhak disembah, dan menerima Muhammad sebagai hamba Allah dan utusan Allah, dan ikut Nabi Muhammad dalam semua cara untuk beriman kepada Allah.